Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Kini Mobs. Selamat berpuasa kepada semua. Okey, tanpa buang masa lah, minggu ni saya nak tukar lampu fog lamp Proton Inspired saya ni kepada lampu LED projector. Lampu ni kalau korang ingat lah, and then kalau korang pernah nampak video saya, lampu ni saya pernah tukar untuk Suzuki Swift saya. So kali ni saya nak tukar untuk Inspira saya pula lah, sebab saya sangat-sangat puas hati lah pakai lampu ni. Bukan apa, bila kita pakai lampu jenis projector macam ni, lampu tu dia tak berterabur tau. So zaman-zaman dulu 2-3 tahun lepas, saya dah tukar dah sebenarnya dia punya bulb, tapi saya tukar jenis LED putih biasa je lah. So lampu ni dia macam berterabur sikit lampu dia. Lampu dia berterabur, dan yang paling tak best yang saya perasan lah, dia silau orang depan. Dia boleh silau orang depan. So bila pakai fog lamp lampu putih ni, orang depan dia akan bagi high beam lah kat saya, sebab silau kan. So saya tak mau lah benda tu. So kali ni saya decide tukar yang jenis projector ni. So lebih spot on lah lampu dia, dia tak silaukan orang depan. Lepas tu yang paling penting, warna lampu ni saya ambil yang warna kuning. Warna kuning, sama macam Swift saya lah. So lagi menarik lah malam-malam kan. Lampu kuning ni dia kelebihan dia, kalau kita lalu dekat, contohlah hujan lebat ataupun dekat tempat-tempat yang berkabus, macam Genting Highland ke, Cameron Highland ke, so lampu ni dia boleh potong kabus tu. So cahaya dia lebih jelas lah untuk kita tengok, untuk kita drive kereta. So kali ni tak ada apa-apa, tutorial dia senang je. Untuk Inspira, bumper Inspira, first kita buka dulu skru kat sini untuk kita cabut cover hitam ni. Lepas tu kita boleh akses lah untuk tukar bulb. Dia tak ada apa sangat lah. Ok, so pada mana yang baru mencengah channel saya ni, jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya. InsyaAllah banyak lagi video-video menarik tentang penjagaan kereta ataupun modifikasi, ataupun ayalah macam tu je lah kot, pasuai, maintenance, tips-tips tentang kereta. InsyaAllah lah saya boleh kongsikan apa yang saya tahu. Ok, jom saya nak sambung buat kerja kejap. Let's go. Ok, nak cabut senang je. Buka skru ni, ada satu kat sini kan. Buka skru ni, lepas tu korang tarik je lah. Tarik je cover ni. Lepas tu fog lamp ni, dia pusing je lah kat belakang macam ni. Dia senang je lah, pusing. Lepas tu just tarik je lah bulb yang lama ni. Ok, so ini bulb yang lama lah saya pakai. Dah berkarat dah. Saya rasa saya pernah agak buat video tukar fog lamp putih ni kan dulu, dalam 2-3 tahun lepas rasanya video tu. Kalau korang boleh tengok balik lah kan. Ok, so kita cabut je lah dia punya soket ni kan. Soket ni korang cabut je lah. Ok, lepas tu masukkan soket yang baru ni. Ok, untuk Inspira dia pakai H11 untuk fog lamp dia pakai H11, H11 kalau korang nak beli kan. Tapi tak apa, kalau korang nak cuba pakai yang jenis projector LED ni, korang boleh tekan link kat bawah, saya ada sertakan sekali lah. Ok, so jom saya nak sambung buat kerja kejap. Ok, so soket saya dah masuk dah, and then korang just masukkan balik lah dalam dia punya housing ni. Sengitkan sikit. Kena cari lah dia punya alur dia tu kan, jangan main masuk je, nanti kadang dia boleh tercabut nanti kan. Ok, lepas tu bila dah korang dah rasa dia punya alur tu, just korang pusing je lah. Pusing, bagi dia housing ni dia dia punya bracket tu ngam lah kan. Ok, so sekarang saya dah cuba hogoh-hogohkan sikit. Dia dah tak tercabut, maknanya dia dah masuk lah dalam dia punya alur tu. Ok, so dah tak ada masalah lah, dah siap lah. So yang sebelah sama je lah proses dia, cabut cover ni, lepas tu masuk je lah lamp tu, tak ada beza pun. Cuma nanti mungkin lah dia punya pelarasan fog lamp ni dia dah lari sikit lah. So kejap lagi saya akan setting fog lamp ni bagi kedudukan dia ngam-ngam suluh jalan lah, bukan suluh orang. Itu yang penting. Tapi dia boleh adjust ni, dekat bawah ni dia punya skru dia ni kan. Nanti apa-apa sekejap lagi saya tunjuk cara untuk adjust lampu ni pula, suluhan dia tu. Ok, let's go. Ok geng, so saya dah setting dah ke tahap ketinggian dia tu. Ok, so cara saya, nampak tak saya ada alas something lah macam ni, saya letak kat board kan. So lampu tu dia akan berada dekat bawah ni lah. So lebih kurang kalau ikutkan tangan saya ni sedepa lah, daripada fog lamp ke cardboard ni lebih kurang dalam sedepa. Sebab fog lamp ni dia tak perlu nak jauh pun, as long as contoh ni muka depan, so dia akan cerah dekat bahagian ni pun dah cantik dah kan. Orang kata sebab dia nak membantu kita punya penglihatan je time-time malam kan. Lampu besar ni barulah pergi jauh sampai ke sana kan. Setakat fog lamp ni dekat area-area sini pun okey. Macam saya akan kira sedepa lah tangan saya lebih kurang. So nampak tak,
dekat cahaya dia, spot dia akan sini. So dia tak adalah tinggi silau orang bertentangan dengan kita kan. Itu yang tak mau tu. Yang apa, LED lama ni yang buat orang silau kan. Sebab zaman-zaman saya beli LED ni, mana ada jenis yang projector ni lagi kan. Kalau dah ada, lama dah saya beli jenis projector. Okey, yang lampu kanan ni dah settle. Saya nak setting lampu kiri pula. Alright. Okey, so korang tengok daripada muka fog lamp, daripada papan putih ni, so lebih kurang dalam sedepa lah jaraknya. So dekat fog lamp ni nampak dia petak, dia cantik je. So tak adalah dia macam sengit, menegak ke. Dia petak macam ni lah. So lampu tu dia memang akan suluh jalan cun-cun lah. Dia takkan silau orang depan. Sebab kalau tengok dia ada cut line dia. Lampu tu paras ni je. Sini dah tak ada lampu dah. So dia takkan silau orang depan lah. Sama jugalah dengan fog lamp belah kanan ni. Kejap saya tarik. Nampak? So dia cantik lah petak dia tu. So dia takkan silau orang depan. Itu yang paling penting lah. Okay, so saya rasa tak apalah. Sebab sekarang ni masih siang. Masih siang ni dia payah sikit lah kan nak nampak kan. Nanti insyaAllah bila malam saya tunjuk dekat korang dia punya hasil lampu tu macam mana. Okay, so far dia lampu dia macam ni lah. Nampak handsome tu. Barulah nampak ala-ala JDM sikit. Walaupun kereta ni MDM. Okay, so nanti insyaAllah kita sambung balik lah. Okay, nanti apa-apa saya sambung. Bye. So hari dah malam. Bila dah malam barulah kita boleh test kan lampu apa LED projector ni padu ke tak padu kan. Okay, so sekarang ni masih saya pakai fog lamp dengan lampu besar. Okay, kejap hari hujan lah pula kan. Okay, okay, so sekarang saya tutup lampu besar. So ini lampu LED sajalah. Nanti sekejap buka cermin. Okay, korang nilai lah sendiri padu tak padu. So cahaya tu yang penting dia tak tembak atas tau. Dia tembak jalan dia tembak jalan. Itu yang penting. So tak adalah silau orang depan kan. So sekarang ni hari hujan. Hari hujan tak boleh nak lama sangat lah masuk air dalam GoPro ni kan. Okay, ni lampu LED projector mini warna kuning. Ni saya pakai lampu besar. Lampu besar warna putih lah. Dulu dah ada video kan. Okay, masuk balik lah, basah GoPro nanti. Okay, tutup cermin dulu. Alright. Okay, ni ada lampu besar lah. Ni lampu besar saya tutup. So ini LED je lah. So dia nak cakap terang sangat pun tak. Kalau korang tengok kan iris tu kan. Tapi yang penting dia tembak jalan lampu dia. Dia tak maknanya dia tak berselerak lampu tu. Itu yang penting Sebab kalau berselerak ni orang depan silau. Nampak Azia depan ni. Kalau korang tengok nampak lampu pun dia tak tinggi tau. Dia memang tembak jalan. Tapi bila dah pasang tu korang kena setting jugalah kan fog lamp tu. Sebab fog lamp tu pun dia ada juga setting. Nak tinggi ke nak rendah ke korang kena set lah. Walaupun lampu ni dia suluh jalan, tapi kalau fog lamp tu dia mendongak, dia tembak muka orang, dia tembak muka orang juga kan. Okay, alright. So sekian itu sajalah video tutorial pada kali ini. Moga korang mendapat info ataupun dapat manfaat lah daripada video saya ni. Kalau korang nak beli juga lampu mini LED projector ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Saya ada sertakan sekali. Korang boleh pilih. Dia ada H4, H11. Dia ada lah orang kata kod-kod bulb yang sesuai dengan kita punya fog light ataupun headlamp kan. Nak pasang kat headlamp pun boleh juga. Tapi korang kena ikut lah dia punya mentol punya kod tu, bulb tu. Ada yang putih, ada yang kuning. Macam saya ni saya beli warna kuning. So warna kuning ni macam saya cakap tadi, dia bagus untuk kalau hari hujan ataupun jalan berkabus. So dia boleh potong lah hujan dengan berkabus tu. Kalau lampu putih ni memang dalam keadaan gelap dia adalah yang paling terbaik lah. Tapi macam saya lampu besar dah memang lampu putih kan. So fog lamp tu saya letak lampu kuning. So bila hari hujan ataupun kalau lalu tempat yang berkabus, pergi Cameron Highland ke, Genting Highland ke, Fraser Hill ke, contoh-contoh tempat macam tu, bolehlah on lampu kuning. Yang paling penting dia tak silau orang depan. So korang boleh tengok sendiri tadi, memang lampu tu dia tak tinggi pun. Dia just nice je, dia memang tembak jalan. Okay, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Selamat berpuasa.
Sekarang ni dah tinggal lebih kurang dalam 10 hari lagi puasa, lebih kurang 10 hari lagi puasa. Okay, bye bye.